Kadar elektrik ni untuk kilang, kedai-kedai kata, tak termasuk dengan golongan B40 yang suri rumah tangga apa semua tu tak termasuk lah kata. Bagi orang ramai tak payah risau. Jadi sebab yang ni cuma untuk kepada penggunaan syarikat yang pakai tenaga yang banyak. Jadi bagi syarikat yang kecil dan juga bagi B40 tak perlu risau lah. Tak seperti yang dibawakan oleh luar sana di mana semua pihak akan terkena. Jadi kita minta orang awam supaya sabar dan juga tengok apa yang akan berlaku. Untuk memang tak tergugat lah langsung kan. Jadi bagi kita tak ada masalah lah kan. Pada saya apabila kerajaan melaksanakan penstrukturan tarif semula dan kali ini ia akan melibatkan syarikat besar dan juga penggunaan elektrik tenaga yang berlebihan yang oleh syarikat besar. Jadi bagi kumpulan sasa seperti B40 dan M40 maka mereka tidak terjejas berikutan pelaksanaan penstrukturan tarif ini. Harga bil elektrik itu tak kena dengan rakyat. Jadi rakyat memang ada subsidi lagi kan. Jadi mereka bolehlah hidup mereka ni akan sama dengan macam biasa. Jadi tak perlu risau, tenang. Dan saya rasa bagi yang RM40 subsidi masih diteruskan kepada golongan miskin. Jadi bagi orang ramai pakai elektrik dengan jimat cermat, maka bil elektrik tak akan naik banyak.